Filigree, apakah filigree? Filigree adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hiasan logam yang sangat halus dan rumit. Filigree dihasilkan dari dawai emas ataupun perak yang dipintal dan dibentuk menjadi pola-pola dekoratif yang sangat halus seperti bunga-bunga, daun ataupun bentuk geometri. Di dalam bahasa Indonesia, filigree sering diterjemahkan sebagai kerawang logam ataupun hiasan kawat halus. Teknik ini banyak digunakan dalam alat perhiasan seperti cincin, anting-anting, dokoh berangkai, loket dan lain-lain lagi. Hasil sentuhan filigree ini memberikan kesan elegan, klasik dan mewah. Sejarah filigree di Malaysia berkait rapat dengan warisan seni logam dan pertukangan halus tradisional yang berkembang sejak zaman Kesultanan Melayu, terutama dalam pembuatan barang kemas dan barang perhiasan diraja. Meskipun teknik filigree berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan, ia telah dibawa dan disesuaikan ke alam Melayu melalui perdagangan, perkahwinan diraja dan pengaruh budaya asing seperti Arab, India dan Cina. Filigree bukan berasal daripada Malaysia, tetapi teknik ini dibawa masuk oleh pedagang dan tukang emas dari India, Timur Tengah sejak abad ke-14 dan ke-15. Pengaruh besar datang dari perdagangan maritim di Melaka, di mana tukang-tukang dari luar menetap dan berkongsi kemahiran mereka bersama dengan penduduk tempatan. Yang kedua, zaman Kesultanan Melayu Melaka dan selepasnya. Barang kemas berfiligree menjadi simbol ataupun status dalam kalangan bangsawan dan kerabat diraja. Tukang-tukang emas tempatan mula mengadaptasi teknik filigree ke dalam reka bentuk Melayu termasuk motif flora tempatan seperti bunga cempaka, bunga tanjung dan pucuk rebung. Yang ketiga, kraf tradisional tempatan. Negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perak terkenal dengan seni pertukangan emas dan perak termasuk filigree. Kerongsang, cucuk sanggul, pending, gelang tangan sering dihiasi dengan teknik filigree. Di Terengganu pula, hasil kerja tangan logam seperti perak, tepak sirih, gobek sirih kadang-kala menyampaikan unsur filigree. Yang keempat, pemodenan dan pemuliharaan. Seni filigree mula merosot dengan kemasukan barang kemas moden buatan mesin. Namun, usaha pemuliharaan dilakukan oleh kraftangan Malaysia dan tukang tradisional untuk melatih generasi muda dan mengekalkan warisan ini. Yang kelima, identiti budaya. Filigree di Malaysia bukan sekadar teknik, tetapi lambang kehalusan budaya Melayu dan nilai estetika tradisional yang tinggi. Kesimpulannya, dalam erti kata lain, filigree bukan sekadar teknik, ia adalah simbol jati diri, warisan tangan dan keindahan dalam kesabaran. Jika kita tidak pelihara sekarang, kita mungkin kehilangan salah satu aspek seni Melayu yang paling berharga di Malaysia.